hari ini kita PPSPM telah membuat perhimpunan bulanan terakhir, di mana dalam perhimpunan ini kita memberi penerangan dan pencapaian PPSPM selama 1 tahun dan apa yang perlu kita tingkatkan lagi dari segi promosi yang berbaki seminggu lagi untuk kita capai target yang kita harapkan pada 2025. Dan ini sedikit sebanyak untuk memberi motivasi kepada kaki tangan PPSPM untuk terus bekerja keras dalam mencapai visi, misi serta target yang PPSPM tetapkan. Sasaran kita PPSPM pada 2026, kita akan perkembangkan dan perbanyak lagi promosi untuk pakej-pakej sepanjang PPSPM, dan kita target juga masih 1 juta pengunjung, dan pada 2026 selepas raya iaitu bulan 3 atau bulan 4 kita akan lancarkan lagi satu produk iaitu Eco Cruise Sungai Rambai.